Namun begitu, kerana kita dah janjikan untuk di pada pagi ini kita akan adakan satu bengkel asas deklamasi puisi yang telah pun kita janjikan. Jadi kita teruskan juga acara bengkel deklamasi puisi itu biarpun dalam keadaan apa situasi sekalipun. Sama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir, terutamanya kepada pengarah Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Sekolah-Sekolah Malaysia, Cikgu Ahmad Zawi, Cik Kop, pembimbing bengkel kita, Cik Azmi Ismail ataupun Cikgu Azmi Ismail yang akan membimbing kita berkaitan dengan tajuk asas deklamasi puisi, dan juga kepada para peserta yang terdiri daripada usia dan juga peserta juga para penderaju yang akan melaksanakan sayembara deklamasi puisi sekolah-sekolah Selangor di tingkat negeri dan juga kebangsaan kelak nanti. Dan insyaAllah sayembara ini sebenarnya telah pun bermula. Namun begitu, bengkel ini sebagai panduan kepada para peserta dan juga kepada para pembimbing serta pengendali di peringkat negeri dan juga insyaAllah tingkat kebangsaan kelak, bagaimana pengendalian dan juga lain-lain perkara berkaitan dengan acara yang kita akan langsung. Untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini persilakan Cikgu Ahmad Zawi Cik Kop selaku pengarah Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Sekolah-Sekolah Malaysia untuk memberikan ucapannya. Dipersilakan Cikgu Ahmad Zawi. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih kerja Gapena. Terima kasih juga ni Johan Deklamator Puisi tahun yang ada rakan-rakan Jabatan Kuasa Gapena di dalam ni yang masuk, dan juga saya lalu termasuk seluruh Malaysia yang ada bersama-sama kita. Okey, dan kita juga akan rekodkan terus kepada YouTube. Jadi kalau sekiranya yang tak sempat masuk ataupun terlepas pandang, mereka masih lagi boleh merujuk untuk melihat berkongsilah apa yang kita akan bentang hari ini berkenaan dengan bengkel asas deklamasi puisi di YouTube nantilah. Baik, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembu baru kereta pembaru baru sekali masuk Melaka. Tuan baru saya pembaru. Baru sekali dengan pantun lah. Baik, untuk kita nak buat pada pagi ni ya. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, Google Meet untuk bengkel asas puisi yang akan dikendalikan oleh Cikgu Azmi kita. Cuma di sini saya ingin peserta-peserta mungkin masih puisi sekolah menengah peringkat kebangsaan yang julung kalinya kita adakan di negara kita ni. Baik, program ini merupakan rentetan daripada saban tahun kita adakan sayembara deklamasi puisi kebangsaan di peringkat dewasa lah. Jadi untuk tahun ni kita tukar format, turun ke bawah untuk kita mendidik pelajar-pelajar kita daripada bawah lagi supaya mereka dapat deklamasikan puisi sempena Hari Kebangsaan. Yang akan kita, jadi kita gunalah ruang yang ada ini untuk mereka nanti pada bulan 8. Jadi untuk itu hari ini kita mulakan dengan bengkel puisi ke JPN negeri masing-masing. Selain daripada itu kita Facebook melalui rakan-rakan di talian, dan boleh diambil ataupun peluang sekolah menengah di Malaysia menghantar seorang peserta. Kita cuma hadkan pelajar-pelajar tingkatan 3 hingga tingkatan 5 sahaja.
Kalau bagi tingkatan 6, mereka boleh menyertai SDPK, iaitu sayembara demokrasi puisi, peringkat kebangsaan bagi orang dewasa. Baik, caranya pada tahun ini kita mulakan dengan cara mengikut peredaran zaman, iaitu pasal barisan pelajar cuma dalam pautan melalui masing-masing, ada 16 pilihan puisi di situ. Dan rekodkan. Okay. YouTube. Okey, kemudian alamat YouTube in the form kepada kami, ke Gapena. Jadi dari situ kami akan menilai peserta-peserta bagi negeri-negeri yang berkenaan. Contohnya katakanlah negeri Selangor. Okey, semua sekolah menengah Selangor kami akan nilai dan kami akan memilih 10 yang terbaik. 10 yang terbaik ini akan pergi ke peringkat negeri yang akan dikelolakan oleh badan kerabat kami, iaitu kalau di Selangor Kemudi akan buat di antara 8 hingga 20 hari bulan untuk memilih persiapan mengadakan peringkat akhir deklamasi puisi. Boleh memilih tarikh lah di antara 8 hingga 20. Jadi bersedia sekali hasil daripada hafalan dan rekod itu, di mana tarikh tutupnya ialah pada ataupun bulan Jun. Okey, tarikh tutupnya. Selepas itu kami tak terima lagi. Okey, tarikh akhir penghantaran di YouTube ialah 30 hari bulan 6. Dan jangan lupa hantarkan alamat YouTube itu kepada kami Gapena melalui pautan yang telah diberikan melalui Google Form. Saya rasa itu semua jelas. Jadi selesai ini kami akan membuat pemilihan seperti yang saya katakan tadi, dan 10 yang terbaik itu akan dihantar ke negeri masing-masing. Kemudian saringan ini bila ke negeri masing-masing nanti selain pada tempat pertama, kedua, ketiga sampai kelima, jual peringkat kebangsaan yang kita akan adakan pada 14 hari bulan di negeri Melaka. Lah pada barisan pemenang-pemenang nanti. Semua negeri semua sekali, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, Kuala Lumpur akan berkampung di Melaka untuk kita tunggu kemunculan juara sekolah menengah pada tahun 2024. Jadi kalau pelajar-pelajar dah tengok, cikgu-cikgu dah tengok kan, hadiahnya sangat lumayan, di peringkat negeri pun lumayan, di peringkat kebangsaan pun lumayan, dan sambil itu SDPK ini mendapat kerjasama dan pengiktirafan daripada BSKK, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan ianya boleh diisi sebagai markah untuk pelajar-pelajar dan boleh diisi. Jadi markah tu diambil kira lah dari tempat pertama sertai pertandingan ini akan kita berikan boleh dicetak di rumah masing-masing lah. Atau lihat apabila semua peserta ini menghantar, kami akan hantar sijil-sijil peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Itu kita akan berikan print, kita tanda tangan oleh Presiden Gapena. Itu secara sepintas lalulah. Jadi mungkin benda ni surat dah sampai kat sekolah, cikgu-cikgu dah maklum, pelajar dah maklum, baca betul-betul,
pilih satu saja daripada kesaran cenderawasih yang kami edarkan. Ada 16 Mana pergi? Hilang mungkin talian Cikgu Ahmad Zawi mungkin tak berapa stabil. Kerana itu suaranya pun tergelam timbul. Secara kasarnya ataupun secara rumusannya, bahawa sayembara deklamasi puisi kemerdekaan sekolah-sekolah Malaysia ini adalah merupakan anjuran pertama yang dianjurkan oleh Gapena, dan juga kali pertama dianjurkan yang mana sebelum ini ianya dibuka kepada peserta-peserta untuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan yang kategori dewasa. Tapi kerana kategori dewasa ini telah pun diangkat penyertaannya daripada umur 15 tahun kepada 18 tahun. Jadi kerana itu kali ini pada tahun 2025 ini diwujudkan untuk kategori pelajar sekolah menengah untuk pelajar tingkatan hingga tingkatan. Jadi dari segi pengendaliannya telah pun ada disertakan di dalam syarat-syarat peraturan. Jadi kita pada peserta dan juga melalui guru-guru pendidik mungkin maklum dan juga boleh melihat kembali di dalam syarat pertandingan itu berkaitan dengan kaedah pengendaliannya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita pun dah bermula sedikit lewat. Jadi pembimbing kita itu pun telah berada di dalam talian kita ni untuk terus memberikan bimbingan. Cuma saya nak ingatkan tarikh-tarikh utama atau tarikh-tarikh penting sebelum kita mulakan bingkai ini. Tarikh-tarikh penting berkaitan dengan sayembara ini. Sayembara ini bermula pada 1 hari bulan Jun yang lalu dan tarikh tutup penghantaran video melalui borang Google atau Google Form adalah pada 30 hari bulan Jun 2025 iaitu hari ini. Lepas hari itu mana borang memang tidak akan berlaku, pautan akan telah pun ditutup dan semua maklumat yang diperlukan di dalam form itu antaranya nama, sekolah, kesihatan, ajak yang akan dibawakan dan juga berbagai perkara lain yang perlu dimaksudkan itu. Alamat ataupun pautan deklamasi melalui video yang diletakkan di laman YouTube, antara prasyarat yang perlu diletakkan di dalam Google Form tersebut. Kalau Google Form itu tidak ada alamat YouTube tersebut ataupun pautan video, mana borang itu tidak lengkap dan tidak boleh dihantar. Pada 16 di bulan Jun hari ini kita adakan bingkai asas deklamasi. Dan selepas tarikh itu pada 30 hari bulan Jun, Gapena akan menyelaras berkaitan dengan penilaian karya peserta di seluruh Malaysia. Tapi bagi karya itu kita akan diselaraskan dan pada 7 hari bulan Jun, Gapena akan mengumumkan dan juga menyerahkan senarai peserta yang layak ke peringkat negeri. Kita tetapkan setiap negeri akan mengadakan peringkat akhir peringkat negeri. Setiap negeri peringkat akhirnya adalah selama 10 peserta. Jadi, tetapi mungkin ada yang kurang. Maksimum setiap negeri final adalah 10 peserta. Tetapi jika penilaian panel penilai itu peserta ini tidak sampai ke tahap itu, maka kita akan tetapkan mungkin 5 peserta, mungkin 7 peserta, ataupun barangkali hanya 3 peserta saja yang layak ke peringkat akhir. Peringkat akhir negeri akan diadakan pada 8 hingga 20 hari bulan Julai. Itu adalah tempoh untuk peringkat akhir negeri, yang mana negeri akan tetapkan lokasi dan juga tarikh tempat yang tidak masuk diadakan
pandemik. Dan selepas itu tamat tadi 20 hari bulan, 22 hari bulan, 23 hari bulan hari Rabu. Hari Rabu 23 hari bulan Julai, kita adakan bengkel lanjutan deklamasi suci ini, tetapi hanya terbuka kepada peserta yang layak ke peringkat tempatan, iaitu Johan di peringkat negeri. Johan di peringkat negeri ini akan dikumpulkan pada 23 hari bulan, dan kita akan adakan bengkel lanjutan yang lebih fokus kepada bagaimana persembahan kebangsaan, dan di akhir bengkel lanjutan akan diadakan sesi pemeriksaan puisi. Peringkat kebangsaan, peserta juga akan mencapai puisi pada 23 hari bulan, dan puisi itu akan sama dibawakan di peringkat negeri. Kalau di peringkat negeri, bawa sajak A, di peringkat kebangsaan mungkin akan bawa sajak B atau sajak. Dan selepas 25 hari bulan, peserta ini teruslah berlatih, dan peringkat kebangsaan yang diadakan di negeri Melaka, insyaAllah di MIT Melaka, pada tempohnya pada 14 sehinggalah 17 hari bulan Ogos 2020. Maknanya daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad kita akan pulang ke negeri masing-masing. Pada hadiah pada tarikh 16 bulan Ogos, itu adalah tarikh penyampaian hadiah. Jadi itu serba sedikit tarikh penting, yang mana tarikh-tarikh itu juga kita nyatakan dan juga diperlukan di dalam notis pemakluman kepada Jabatan Pendidikan Negeri, kepada pihak sekolah juga. Boleh juga digunakan. InsyaAllah notis ini juga kita akan letakkan di Facebook ataupun laman sosial Gapena, juga boleh lihat ataupun lihat di situ. Baik, untuk seterusnya saya pulangkan ataupun saya serahkan bengkel ini kepada Ibu Azmi Ismail untuk memberikan atau membimbing para deklamator dalam sesi bengkel atas deklamasi puisi bagi peserta-peserta dan juga pengendali sayembara deklamasi puisi kemerdekaan sekolah-sekolah 2020. Silakan Ibu Azmi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar sikit. Baik, pertamanya terima kasih banyak-banyak kepada Gapena atas penganjuran program sayembara deklamasi puisi sekolah menengah. Suatu ketika dulu kita dengar ia di bawah KPM. Okey. Dan selepas itu UMW Corporation pun pernah buat dengan sekolah menengah. Dan kali ini sebelum ini Kemudi Selangor buat di Selangor. Ya, sambutannya memang ramailah ya, sebab penyertaan awal secara online, maka bukan ratusan bahkan ribuan penyertaan seluruh negara pernah kita terima ya. Jadi kali ini Gapena pula dia buat sayembara deklamasi sekolah menengah kerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan dengan menyebarkan peluang ini kepada sekolah-sekolah menengah seluruh negara. Pada hemat saya lah, inilah peluang yang disediakan oleh Gapena begitu baik kepada semua pelajar, khususnya di sekolah-sekolah. Selain daripada pertandingan itu, dia bukan sahaja peringkat negeri, bahkan peringkat akhirnya di kebangsaan di Melaka pada 15 hari bulan, dan penyampaian hadiahnya juga secara besar-besaran di Melaka pada 16 hari bulan Ogos nanti. Ya. Jadi kesempatan ini perlulah diambil sepenuhnya kepada yang join, yang ikut serta bengkel ini. Kita yang tak dapat serta, tengoklah di YouTube Gapena. Nanti akan ada keluar berkaitan dengan maklumat sayembara ini. Hari ini saya nak kongsikan pengalaman saya lebih 30 tahun dalam deklamasi puisi ini. Sebab saya mula berkecimpung seusia awal 19 tahun menjadi juara negeri Perak.
umur 20 juara kali kedua, 20 19 20 21 21 pula tahun 1999. Lama dah ya. Saya dah pun 91. Tahun 91 saya Johan Negeri Perak, 92, 93. Dan berlarutan akhirnya saya menjadi juara 12 kali peringkat negeri Perak. Pernah mendapat johan kebangsaan dan johan kebangsaan bertahun 2012. Pengalaman di pentas ini sebagai juri peringkat akhir, sebagai deklamator cukup banyak. Jadi saya nak kongsilah. Tak guna saya simpan ilmu ini untuk mana pun, melainkan saya nak serahkan ilmu ini kepada tuan-tuan. Macam mana nak masuk sayembara ni boleh-boleh jadi menang. Ramai di kalangan kita masuk pertandingan sajak tak menang. Kalah semanjang-manjang. Ada, saya tahu. Kadang-kadang kita sebagai cikgu pun bila kita latih budak-budak, tak menang-menang. Cikgu pun naik pening. Penghayatan nampak macam dah okey. Gaya dah macam okey. Suara dah macam okey. Tapi tak okey-okey. Di mana kelemahan sebenarnya yang dilihat oleh juri, maksudnya masih ada lagi di kalangan deklamator. Jadi tuan-tuan kena tahu deklamator ini adalah mereka yang mendeklamasi, menyampaikan sajak itu. Itu deklamator. Dalam penulis puisi yang menulis puisi tersebut. Jadi ada dua entiti. Satu deklamator, satu penulis. Ramai di kalangan penulis yang kecewa apabila deklamator menyalahgunakan perkataan-perkataan ataupun sebutan di dalam sajak mereka. Umpamanya lupa, menambah-nambah, kan? Dah lupa. Apa itu ditambah-tambah pula lagi ya. Yang itu tak boleh. Baik, hari ini kita teruskan program kita, bengkel kita. Bagaimana asas bengkel deklamasi yang kita nak buat hari ini. Saya kongsikan perkara ini kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat tengok dan pelajari satu persatu. Bagaimana untuk menjadi deklamator yang hebat. Next slide. Ada slide ke? Ada slide? Siapa yang jaga slide? Ada yang pergi jaga slide tak? Ya, ada slide, ada slide. Ha? Ada yang jaga slide? Ada Sifu. Tu slide telah pergi ke slide yang kedua. Slide kedua. Mana saya tak nampak pula ni. Di mana slide kedua? Sekejap. Slide kedua Halo? Ya, saya slide yang kedua, profil Sifu. Jawab profil jadi profil saya, pengalaman saya yang itulah. Jadi selama lebih daripada 30 tahun ini, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Ada lagi next slide, cuba tengok. Kalau video ni boleh dikeluarkan, kalau boleh lah. Gambar saya pakai baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendeklamasikan sebuah puisi pada hari ini, iaitu Pidato Seorang Lelaki Jalanan, nukilan Azmi Ismail, karya saya sendiri. Telah berpidato seorang lelaki separuh abad. Di tangan tergenggam botol minuman. Di kota besar bernama Metropolitan, dia berdiri di atas sebuah tembok jalanan penuh kesesakan. Ia berpidato, "Wahai kalian yang berkejar-kejaran, pandanglah aku ini yang sedang kelaparan.
Bukan banyak yang kupinta, hanya sekelumit rasa kasihan. Atau mungkin sesuap nasi dari lebihan makanan kalian. Suara lelaki itu semakin deras dengaran. Mereka saling berpandang-pandangan, mempertaruhkan antara kewarasan dan kemanusiaan yang entah di mana. Mereka memilih diam dalam renungan. Lelaki separuh abad itu terus berpidato di tengah kota metropolitan, memperjuangkan nasibnya yang sedang kelaparan. Di mana kemanusiaan sebenarnya? Betapa belas kasihan melihatnya. Adakah ini sebagai peringatan di atas segala penyesalan yang membawa dirinya berpidato di atas jalanan, mengemis simpati insan dengan penuh harapan dan penyesalan. Kembalikan kemanusiaan dan empati. Mereka juga insani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next slide. Ini. Itu gambar-gambar kejayaan saya tahun 2021. 2012. Gambar saya pakai baju warna biru ni. Juara tahun 2012. Tuan-tuan cuba tengok Tahun 90 saya mula masuk bertanding di negeri Perak, kalah. 91 saya Johan Negeri, berterusan kalah, menang, kalah, menang. Tahun 2001, tahun 2001 saya baru mendapat Naib Johan. Bermakna 10 tahun, tuan-tuan. Bertanding. Baru dapat Naib Johan. Tahun 2001 saya bertanding terus lagi. Sehingga tahun 2012 baru jadi Johan. Lama tak ke lama? Lama. Berapa tahun? 20 tahun lebih. Pada drag tu antara 10 tahun baru saya dapat jadi Johan kebangsaan. Apa hikmah yang saya dapat? Pertama, belajar tentang mengenal kat mana salah kita, kat mana kesilapan kita, kat mana taktikal, kat mana yang dilihat sesuai dan tak sesuai dalam deklamasi puisi. Ini antara yang saya buatlah. Dan akhirnya saya dapat perkara itu, ilmu ini, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan. Ini next slide. Jadi, iaitu gambar saya di media. Next slide lagi. Gambar kejayaan anak-anak didik saya. Saudara Azri Sudin. Telah ada gambar tu, slide tu on kan. Jadi, pengalaman saya bila ada ilmu itu, saya kongsikan dengan orang. Ada di kalangan mereka yang tak pernah langsung bersajak, tuan-tuan. Langsung tidak pernah bersajak. Tetapi jumpa nak belajar sajak. Bang, macam mana saya nak mendeklamasikan sajak? Saya tanya ada pengalaman ke? Tak ada. Zero pengalaman katanya. Mau, susahlah. Tapi dia nak juga bersajak. Bukan saja nak bersajak, tuan-tuan. Yang paling menakutkan adalah dia nak jadi Johan. Ni. Waduh, nak jadi Johan perlukan perjalanan yang panjang sebenarnya kalau saya nak kongsikanlah dengan beliau. Tetapi kegigihan daripada mereka yang langsung tidak ada pengalaman mengikut perkiraan saya. Berlatih bersungguh-sungguh hari demi hari. Hampir sebulan lamanya, berterusan setiap hari. Maka ada perubahan daripada hari ke hari, minggu ke minggu. Dan saya nampak akhirnya mereka boleh untuk menyampaikan sajak dengan baik sekali. Dan kabar gembiranya adalah
menjadi Johan. Ini pengalaman yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Mereka yang pergi bertanding ni, balik beritahu, Cik Azmi, alhamdulillah Johan. Akhirnya, beliau akan masuk pertandingan demi pertandingan. Setiap kali masuk dalam pertandingan, lazimnya lah akan menghantar video dulu pada saya. Dan tukang semak video dia. Saya bagi teguran dari hari ke hari. Supaya mereka dapat memperbaiki penyampaian. Alhamdulillah. Bukan satu orang, dua orang, saya rasa puluhan orang. Pelajar-pelajar yang bukan pelajar, yang minta khidmat nasihat tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, syukur banyak-banyak mereka menjadi Johan. Dan hal ini ramai anak didik saya yang masuk pertandingan. Baru ni saya pergi ke Unicel, pernah ada terlibat. Dia pergi ke USIM di Negeri Sembilan, ramai. InsyaAllah hujung tahun saya pergi ke UITM, pun ramai juga yang mula masuk nak mendeklamasi saja. Okey, next slide. Ini gambar saudara Airil, gambar warna baju warna biru, atau baju warna biru ni. Ya. Ini pelajar sekolah menengah tuan-tuan. Tahun saya tak ingat tahunnya, tetapi dia pada ringkasnya Airil ini bertanding daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tak pernah menang di peringkat daerah dan negeri. Tahun tingkatan 4 itu tuan-tuan, guru dia berjumpa dengan saya, minta tolong. Dah meninggal pun gurunya, tak ada. Ya. Jumpa saya, minta tolong bantu pada Cik Airil ni. Sekolah menengah ni. Saya bantu, alhamdulillah. Ni kongsi dulu pengalaman. Menang peringkat daerah tahun tu tingkatan 4. Menang negeri, menang kebangsaan. Tahun depan sekali lagi dia obses tingkatan 5, nak menang daerah, nak menang negeri, nak menang kebangsaan. Izin Allah SWT dia menang kebangsaan. Dan hari ini banyak kejuaraan deklamasi puisi yang dia sertai dan dah buat duit dah dengan deklamasi puisi sebab orang bayar kan. Baik, tuan-tuan yang saya sekalian, next slide, iaitu gambar saya terbitkan buku. Buku ini buku suara pencak deklamator, himpunkan deklamator seluruh negara. Tahun ini tahun ke-39 penganjuran sayembara deklamasi puisi. Dan buku itu menulis lebih daripada juara-juara yang ada sebelum ini, berpengalaman, berkongsi pengalaman. Baik. Yang saya nak kongsikan adalah untuk asas hari ini, masa kita tak panjang, jadi untuk asas hari ini adalah penghayatan suara, sebutan, nada, intonasi, mimik muka, gaya gerak tubuh dan penampilan. Yang ini saya cuba terangkan satu persatu sekiranya masa mengizinkan untuk saya teruskan. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya baru selesai 3 hari event di peringkat nasional, iaitu tingkah berpencak, rebana berpalu, syair dan puisi berdendang di Menara Condong tu Intan. Jadi suara saya agak parau sikit, tak cukup rehat, dan insyaAllah besok pagi saya nak kena ke Kalimantan, Indonesia pada hari bersama delegasi Kepenak. Jadi hari ini saya kongsikan suara-suara saya yang serak-serak basah ni, harap dapat didengar dengan begitu baik. Dan saya ada siap air minum ni, saya nak kena banyak minum supaya mengelakkan suara saya pecah. Baik, kita tengok penghayatan suara, sebutan, nada, intonasi. Rupa-rupanya elemen-elemen ini amat diperlukan di dalam penyampaian saja. Dalam penghayatan saja pun banyak penghayatan nada yang betul. Kalau penghayatan itu tak cukup tinggi, sekadar menghayati saja, dia takkan dapat menyampaikan sajak yang bagus. Maksud saya, dia tahu sajak tu bercerita tentang kemerdekaan, perjuangan, ya. Tetapi dia menghayati sajak itu tidak masak, separa masak. Bayangkan tuan-tuan, kalau separa masak bermakna kita tak dapat nak menyampaikan sajak yang baik. Bila tak dapat menyampaikan sajak yang baik dengan penghayatan yang sepenuhnya, maka ramai orang yang tidak akan dapat menghayati sajak ini. Sebab itu bila hakim atau juri dengar, tak best lah, tak ada sampai kat jiwa kita lah.
dia macam baca syok sendirilah. Sebab kegagalan dalam penghayatan itu. Ya. Kalau dia dapat menghayati sajak itu dengan begitu baik, insya-Allah bermakna dia dapat menyampaikan sajak dengan begitu baik. Nanti kita akan bahlusi satu persatu. Begitu juga suara. Begitu juga nada, intonasi, gaya berat tubuh. Tak adalah baca sajak tu tegak aja kan. Tak ada pergerakan, tak ada body language tangan, mimik muka kita, mata kita, gerak kening kita. Ini semua perkara akan disentuh pada hari ini kalau sempat lah. Kita akan bertimbul. Kita ada 2 session. Sekali lagi tak silap 25 bulan. Yang ini pun boleh tengok dalam YouTube kalau yang tak dapat menyertai bengkel kita pada pagi ini. Baik. Yang pertama, next slide. Slide yang ke-12. Sekejap Slide yang ke-12. Iaitu pernafasan. Cik Azmi, ya. Kalau nafas panjang boleh ke bersajak? Boleh. Macam mana kalau nafas kita pendek, tersekat-sekat? Tuan-tuan, permainan pernafasan ini penting. Kalau nafas kita tak panjang, pastikan kita kena tarik nafas. Jangan diteruskan dalam keadaan nafas kita tak sampai. Kalau kita teruskan juga, akhirnya penyampaian kita tidak akan dapat jelas didengar. Sebab kena pernafasan dengan jelas tak dengar Cik Azmi. Semua pernafasan ini datang daripada badan kita. Ya. Angin dalam badan kita inilah yang menolak, menyebabkan suara kita keluar. Kalau nafas kita tak cukup kuat, steady, cukup dalam badan, akhirnya suara kita takkan dapat dengar dengan jelas. Contoh mudah, orang sakit, kalau kita pergi sembang dengan dia cakap kuat ke cakap perlahan? Dia cakap perlahan, tuan-tuan. Sebab nafas dia tak cukup bagus. Apa khabar, Cik? Khabar baik. Gitu. Sakit ke? Kita tanya. Apa jawab dia? Sakit. Suara tak keluar. Sebab pernafasan. Sebab itu, untuk menjadi deklamator, pernafasan harus dijaga. Kena buat latihan. Kalau nafas pendek, kena berlatih. Tahan nafas, jalan dalam air. Nafas tu kena bagi konsisten. Kedua, kalau ia tak ada, dia akan mengganggu cara kita menyampaikan. Dia akan jadi termengah-mengah, tuan-tuan. Ya, setapak derap ini melangkah, tidak mungkin berhenti lagi. Dan selagi itulah, tuan-tuan. Ya, ada peserta buat apa itu? Ada. Nafas dia pendek tapi dia nak baca sajak tu panjang tanpa berhenti. Ya. Ratusan tahun kita kehilangan rupa di tanah sendiri tuannya. Siapa? Nampak? Dia nafas pendek tapi nak sambung pagi panjang. Akhirnya menyebabkan bukan saja penyampaian tadi tidak jelas, tetapi dia beri impak yang tidak baik kepada keyakinan kita dan kita punya persembahan. Jadi deklamator yang pertama pernafasan kena jaga. Jangan makan banyak awal sebelum pertandingan, jangan minum air-air yang tak ada vitamin. Ini kalau boleh atau kenalah beli air freezer. Freezer. Paling tidak kalau nak bertanding, kenapa? Freezer ada banyak oksigen. Pernafasan ini adalah yang dimasukkan oksigen lah, tuan-tuan. Oksigen yang menggerakkan semua otot kita. Kalau otot kita ni tidak digerakkan dengan baik dengan oksigen, oksigen datang dari mana? Dari peredaran darah dalam badan kita. Kalau darah bawa oksigen semua ke otot kita, pernafasan kita baik, mengepam oksigen, maka semua oksigen cukup dalam badan, otak kita takkan jam, body kita punya penyampaian bersemangat, muka kita nampak cerah, confident. Ini sebenarnya
memainkan peranan penting. Oh, iya kerja ilmu. Ya. Kegagalan mengawal pernafasan yang baik, maaf cakap dia tak payahlah bertanding. Gitu. Sama buang masa je. Sebab asas pertama pun kita tak boleh nak buat. Jadi, pastikan nafas kita, pernafasan kita mencukupi untuk kita buat menyertai deklamasi ataupun deklamatur di sini. Baik. Kedua, apa dia? Pemahaman sajak. Ada orang pertama bila dapat sajak, dia baca, macam best. Sebab dia punya pemahaman seolah-olahnya begitu. Jangan terus membuat keputusan awal. Ya. Pemandang kita, sajak ini sedap, best. Tetapi kita belum habis faham lagi. Cuba dipahamkan betul-betul sajak ini. Buat saya makan, telefonlah kepada penulis tersebut, search cari penulis dia, tanya dengan dia, sajak ni cerita apa sebenarnya. Ada orang membawa sajak, dia ingat bila kau terbang bebas, dia ingat yang terbang bebas tu bagaikan burung, dia ingat macam burung. So, dia menganggapkan bahawa yang bebas itu kehidupan burung. Sedangkan bukan cerita kehidupan burung. Aku singgah di puncak-puncak bukit, bukan. Ini bukan burung, ini perlambangan. Jadi pemaham saja tadi itu, unsur perlambangan dia dah faham ke lain. Terbang tinggi, dia ingat dia terbang tinggi. Tak, maksudnya mengejar kejayaan. Dia kata macam best benar saja. Salah. Fahami dulu, cari penulisnya. Ramai di kalangan deklamator melanggar etika ini. Saya akui, saya adalah orang yang terlibat dalam pengalaman 30 tahun ini. Sebelum ini begitu. Saya juga tidaklah bertanding turun menang. Di peringkat sekolah kalah, di peringkat kelas kalah, di peringkat persatuan tanding kalah. Lalu saya menyalahkan siapa? Saya menyalahkan juri lah. Kalau juri waktu itu sama cikgu dah saya salahkan. Bila saya peringkat terbuka, ada juri yang mana-mana, saya salahkan juri saja. Sebab pada saya dah faham saja ni gini. Tapi macam mana boleh tak menang? Rupanya juri melihat kita salah tafsir sajak itu. Aduh, hai tuan. Jadi nak tahu cerita sajak ini macam mana? Cari penulis dia. Tanya orang yang ada pengalaman. Jangan belajar dengan YouTube saja tuan-tuan. Jangan buka chatbot pula. Sajak ni cerita apa? Chatbot ataupun AI. Dia tidak boleh membaca emosi tuan-tuan. Dia hanya bercerita gitu saja, kosong. Jadi tafsiran dalam sajak ini tak sama dengan kalau we buka AI, memang takkan sama. Takkan sama. Jadi, janganlah jadikan dia sebagai satu daripada rujukan. Tanya orang yang ada pengalaman untuk dapatkan pemahaman sajak. Oh, sajak suara anak merdeka. Ini suara anak merdeka. Tajuknya suara anak merdeka. Jadi maksudnya, ia lahir daripada siapa? Daripada anak bangsa. Siapa anak bangsa? Kita. Apa cerita dia? Setapak derap ini melangkah, tidak mungkin berhenti lagi. Dan selagi itulah, laung keramat ini sama musim bergema. Penceritaan tentang perjalanan kepayahan kemerdekaan, cabaran dan juga rintangan yang diperolehi. Oh, begitu ke pemahaman? Setelah kita jaga pernafasan kita, tuan-tuan, baik, dan kita faham saja ni, barulah kita boleh melangkah seterusnya, iaitu apa? Menghayati sajak. Tuan-tuan, penghayatan sajak ni memaham lain, menghayati lain. Sama lah Cik Azmi. Memaham itu penghayatan. Tak, memaham cerita sajak tu berkaitan apa, itu pemahaman. Ya. Keseluruhan sajak ni berkaitan apa, itu pemahaman. Jangan kita salah loroh, kita nak pergi ke Johor, kita termasuk ke Genting Sepah. Maksudnya kita ke Kuantan. Faham?
Jangan tersalah. Ada yang buat? Ada. Dapat markah? Tak ada langsung. Sebab dia sudah membawa pemahaman sajak ini jauh ke tempat lain. Salah sudut pandang takdirannya. Jadi apa beza dengan penghayatan? Ini saya kongsi ni atas pengalaman saya, tuan-tuan. Penghayatan pula adalah memaham dan menterjemahkan pemahaman itu dalam emosi jiwa raga kita agar ia dapat sebati dalam diri kita, diceritakan balik pada orang. Bukan penghayatan syok sendiri, tuan-tuan. Yang ramai peserta dia menghayati dengan pejam matanya, dia rasa ini sajaknya, begini, begitu. Itu syok sendiri. Ya. Dia kena menghayati, memaham, merasap dalam diri, dan akhirnya kita lepaskan suara deklamasi kita, deklamat sebagai seorang deklamator, keluarkan dengan setelah ia dikupas begitu baik oleh seluruh jiwa raga kita, dan kita lepaskan melalui suara kepada orang. Jadi macam mana contoh penghayatan ini sebenarnya, Cik Azmi? Banyak makam-makam penghayatan. Kalau makam yang tertinggi adalah makam penghayatan storytelling. Ya? Bukan penghayatan membaca, tetapi penghayatan storytelling yang paling tinggi. Macam mana buat penghayatan storytelling, Cik Azmi? Tuan-tuan pernah tengok cerita Sang Kancil dan Sang Kura-Kura. Bukan Sang Kancil, Sang Arnab dan Sang Kura-Kura berlumba. Cuba tuan-tuan tengok dalam buku tu. Kalau sekadar kita membaca, Sang Arnab berlumba dengan Sang Kura-Kura di sebuah kampung. Sang Arnab berlari begitu laju, tetapi berhenti di tengah jalan. Betul? Itu dalam bentuk membaca. Tapi kalau kita menghayati, di suatu hari, di sebuah desa, seekor arnab ingin berlumba dan dengan seekor kura-kura. Muka kita, tuan-tuan, penceritaan kita, emosi penceritaan kita, nada penceritaan kita, pemahaman kita tentang situasi di mana pertandingan itu sedang berlangsung. Seolah-olah kita duduk di dalam kawasan itu. Ini namanya penghayatan storytelling. Di sebuah kampung, di hujung desa, tangan kita pun nak beritahu, di hujung desa, seekor arnab ingin berlumba dengan sang kura-kura. Nampak? Muka kita dengan muka angkuh tu. Seekor arnab macam Perli pun ada, ingin berlumba dengan sang kura-kura. Mungkin dia merasakan dirinya kuat. Dia macam marah tetapi macam sindir, macam, tetapi ya nadanya nada pencerita. Baru orang syok dengar. Barulah orang rasa beresak. Kalau ia punlah perkataan itu dilepaskan, tetapi kalau tidak sepenuhnya, contoh dari tikaman keris hang jebat, maka berdarahlah pahlawan itu, tumpah, jatuh rebah ke bumi. Dia punya penyampaian itu tak cukup penghayatan, tak cukup tinggi. Dan setelah, contoh yang kedua, dan setelah tikaman keris jebat, nampak berbeza. Tangan itu mengeletar, tikaman keris, gigi kacip. Nak menggambarkan ganas geram, marah. Itu penghayatan. Yang sekali digarap dengan gaya, mimik muka, suara, tenaga, emosi, nada, sebutan yang jelas. Jadi, nak menghayati saja macam mana? Baca, faham saja. Kedua, cuba buat storytelling untuk menghayatinya.
masukkan semua emosi-emosi kita supaya seolah-olah ia berada depan mata kita. Contoh, kita lari, menggendong maruah diri, resah, cemas di bumi sendiri. Bercerita dalam keadaan begitu. Kalau kita hanya bercakap, kita lari, menggendong maruah diri, resah, cemas di bumi sendiri. Agak-agak orang cakap apa? Kau ni pesajak ke? Kadang nak membaca ke? Nak seronok-seronok je. Langsung tak ada elemen deklamasi puisi yang sebenar. Sebab penghayatan tu tak dapat. Okey? Jadi penghayatan itu amat penting. Kalau kita berjaya menghayatinya, bermakna kita boleh sukses. Okey? Baik, kita teruskan. Slide yang seterusnya. Suara. Ini best. Suara anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Suara anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ada suara yang okey ke suara tak okey kat sini? Ada yang suara okey, ada yang suara tak okey. Sekejap. Ada orang suara okey. Besar. Parau. Bass. Yang orang macam ini sajalah yang boleh menang Jazmi. Kalau tuan-tuan fikir begitu, salah 100%. Bukti. Kalau nak kata suara besar, parau, bagus, mantap, sayalah orangnya. Tetapi saya menjadi Johan Kebangsaan 20 tahun lebih baru saya jadi Johan Kebangsaan. Kenapa saya kalah dengan peserta perempuan, suara yang halus? Kenapa saya kalah juga dengan peserta lain, lelaki yang suaranya juga tidak besar? Maksud saya, kalau ada suara tu sedap, itu anugerah Allah lah. Tapi semua suara sedap. Jangan berfikir sebagai deklamator, suara saya tak sedap. Yang problem hanya mereka yang ada lidah pendek saja. Yang susah dalam sebutan, huruf R umpamanya. Yang itu mungkin itu kelemahan lah. Yang Allah uji kita kan. Tetapi ada hikmah dia tertentu. Mungkin baik tentang perkara lain. Tetapi setidaknya suara ini menjadi faktor penting juga dalam deklamasi puisi. Memainkan suara itu sebenarnya yang menentukan dia boleh berjaya atau tidak. Kalau suara besar saja pun, bertajak dengan tidak ada penghayatan, tak boleh menang. Contoh, bermusim kita tinggalkan nusa bangsa. Lalu kita lari dan terus berlari. Okey tak okey? Okey. Okey. Tak okey. Itu macam robot. Macam robot. Macam robot. Dia tak okey. Maksud saya, jangan besar saja. Tetapi tidak dimainkan intonasi dia, artikulasi dia, nada dia. Tak dimainkan. Dia tak ada jadi sedap. Sekadar besar saja. Tetapi sedap atau tidak kalau suara besar tu dibuat besar-besar? Orang kecil. Tapi suaranya besar. Ada pernah jumpa? Ada. Rupa-rupanya bukan suara besar. Suaranya yang dibesar-besarkan. Ambil contoh. Ambil contoh. Yang bercakap ni. Apa khabar semua? Lama kita tidak berjumpa. Saya harapkan semua sihat-sihat belaka. Agak-agak tuan-tuan kalau saya cakap begitu, okey tak okey suara? Besar, bergema. Tapi begitu ke cakap dengan orang? Kalau kita nak menyampaikan sesuatu pada orang, melepaskan suara, suara yang tepat adalah suara yang bagaimana? Apa khabar semua? Lama kita tak jumpa. Ataupun suara yang kedua. Apa khabar semua? Lama tak jumpa.
Yang mana bagus? Yang kedua. Ya, betul. Maknanya garapan suara itu. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, juara-juara sembara deklamasi puisi peringkat kebangsaan. Semua ada suara. Ya, mana pula tak ada suara. Kalau tak ada suara, tak boleh masuk dalam sembara. Tetapi pengolahan suara. Supian Suhaimi, juara kebangsaan orang Melaka, suara dia lembut saja. Dan menyampaikan sajak dalam keadaan yang cukup tertib. Menang jadi Johan. Apa lagi? Ada yang suaranya parau, Johan. Ada yang wanita, suaranya lemak merdu, Johan. Jadi, jangan meletakkan diri kita seorang yang tak layak untuk mendeklamasikan puisi atau tak boleh mendeklamasikan sajak dengan alasan suara tak ada. Jadi, suara ini bergantung kepada pernafasan juga. Cik Azmi pusing-pusing. Tak lah, betul lah. Suara kita ni datang daripada tolakan angin dalam perut ni yang membentuk suara. Jelas. Maka suara mesti dijelaskan. Cuma dikawal dari segi intonasi, nada dan penghayatan sajak tadi diserap masuk dan dilepaskan dalam lontaran suara yang tepat kepada audiens. Supaya orang yang dengar sajak tu dia sampai. Kadang-kadang kita sebagai juri nampak macam sedap orang ni baca. Siap dengan bertanjak, bertepolok segala macam, keris pun ada. Penampilan lah, walaupun dia hanya sekadar 5% je. Tapi full mark lah, 5% pun. Tetapi kalau tidak menjaga kawalan suara, penyampaian yang bagus, dia tidak akan menang. Jadi untuk menang itu perlu ada suara yang baik. Baik bukan semestinya besar. Baik ialah mengolah suara yang tepat dalam membaca sajak yang tepat, dalam memilih sajak yang betul, dipahami, dihayati dan dilontarkan melalui suara. Suara ni beza-beza tuan-tuan mengikut keperluan. Ada suara tinggi, suara rendah, itu dalam intonasi saya akan sebut nanti. Baik tuan-tuan. Nak bagi suara sedap macam mana cara ni? Yang ini saya boleh kongsikan. Nak suara sedap, pertama, jangan minum ais batu. Nombor 2, buat latihan regangan. Kita ni ada otot ni tuan-tuan, buah telinga ni, otot kita. Otot untuk percakapan kita ni. Kalau otot ini tidak aktif ataupun dia slow, tak sihat, cakap kita pun macam tak sihat lah. Tak jelas. Percaya ke tidak? Percaya. Kalau kita jarang urut ni, tempat-tempat muka kita ni, belakang-belakang ni, dagu kita, otot tempat kita bercakap ni tak diurut, kita tidak akan dapat melepaskan suara yang baik. Sebab rongga kita tidak dilatih. Buka mulut, gitu. Ini latihan suara. Kita buat. Barulah dapat suara yang lebih bulat, lebih sedap dan ada getaran ketika disampaikan. Baik. Yang seterusnya, iaitu apa dia? Sebutan. Next slide. Sebutan ni. Macam mana sebutan ni, Jazmi? Boleh ke kita baca laju? Walaupun jelas. Dalam deklamasi saja, Ustaz. Siapa baca laju walaupun jelas, markah tetap ditolak. Sebab baca sajak ni kalau tertib, dia tak boleh laju. Contoh. Contoh. Sajak yang berkaitan dengan kemerdekaan.
Setapak derap ini melangkah tidak mungkin berhenti lagi. Nampak? Ya? Setapak derap ini melangkah tidak mungkin berhenti lagi. Sebutannya jelas, ya. Tapi dia laju. Dia boleh menyebabkan orang tak dapat nak tangkap. Sebutan kita. Setapak derap ini melangkah. Setapak derap. K. Setapak ada K ujung. Setapak derap ini melangkah. Jadi, bila kita laju, setapak derap ini melangkah tidak mungkin berhenti lagi. Seolah-olah anda menyebut setapak. Bukan setapak. Sekejap Aku boleh. Aku boleh. Okey. Ya. Kalau kita laju, setapak derap ini melangkah, tidak mungkin berhenti lagi. Bunyi dengar setapak. Bila anda hilang huruf K saja, tolak markah. Ui, kadang-kadang kalau 10 kali tolak markah. 10 sebutan anda tak lengkap, setapak derap ini melangkah, tidak mungkin berhenti lagi. Melangkah, melangkah. Setapak hilang K. Derap ada. Melangkah, melangkah. Is hilang, G hilang. Melangkah. Setapak derap ini melangkah. Lang, G, kah, K-A-S, kah. Anda sebut K-A-S, kah pun tak boleh. K-A-S, kah, kah. Jangan sebut K-A-S, kah. Nipis tak boleh. Saya, umpamanya, saya adalah anak bangsa. Salah. Anda eja begitu ke di sekolah. S-A, A-A. Bukan A. Tuan-tuan, yang banyak kalah dalam pertandingan disebabkan itu. Aduh, Haji Azmi, apalah tak beritahu. Macam mana kita nak bagi? Perlahan. Macam mana kita nak bagi supaya jelas sebutan? Jangan laju. Jangan laju. Siapa laju habis? Contoh perkataan penjajah, dia boleh sebut penjajah. Bayangkan, kalau kita sebut begini. Dalam ratusan tahun penjajah menindas kita. Tuan-tuan, ratusan tahun penjajah. Penjajah menindas kita. Adakah penjajah menindas kita? Tak. Yang menindas kita adalah penjajah. Salah sebutan dia, tuan-tuan. Sudah menyebabkan penolakan mereka. Isi man. Habis, nak kena jelaskan dia anak bangsa. Jangan anak. Ini kolak-kolak kubra namanya. Anak. Didik anak bangsa dengan tidak ke. Dia dalam sajak jangan dibawa macam mengaji. Ya. Tak sama. Tilawatul Quran. Sebab itu kadang-kadang tengok. Oh, dia buat anak. Saya pun cakap dengan partner kita sebagai MC juri. Apa jawapannya? Ini bukannya pertandingan tilawatul Quran. Ini pertandingan deklamasi puisi. Oh, cenderung peserta menggunakan kaedah apa ni? Tilawatul Quran. Anak. Kalau kobra. Jadi baru dah ada orang faham. Oh, tak boleh. Tak boleh juga saya katakan tadi sebutan ini dibaca secara laju. Yang laju sebutan ni tang mana, tuan-tuan? Biasa orang berpidato. Berpidato ni petah pantas laju penyampaiannya. Dan akhirnya kalau itu dikekalkan, apa jadi?
kita sebagai juri akan menyaksikan bahawa rangkap pertama betul-betul deklamasi, rangkap kedua deklamasi, rangkap ketiga separuh deklamasi, separuh pidato, rangkap keempat sudah 3 sukunya pidato, suku saja, rangkap penutup dah jadi pidato. Mempidatokan saja, tuan-tuan, saya tak pernah lagi terfikir begitu. Tapi ramai peserta buat macam tu. Kalau sampai mereka melakukan begitu, saya sedih. Sebab rangkap pertama kita dah bagi markah sebutan yang bagus, saya menyampaikan sajak yang bagus. Tapi bila masuk ada elemen pidato, saya kata dia hari ini dah masuk pidato. Ya, saya faham mereka yang masuk sembara ini adalah orang yang berani di atas pentas berasaskan, pernah bertanding pidato, pernah bertanding bahas, dan lazimnya maaf cakap, cikgu-cikgu ataupun siapa-siapa pun akan kata kau boleh saja. Bukan maaf takut, ramai orang kau boleh bercakap. Maka dia bertanding saja itu tanpa belajar dengan betul-betul. Tengok YouTube aja lebih kurang. Ya. Kenapa tengok YouTube dia macam ni? Nak belajar? Tapi kalau tak ada guru, tuan-tuan, takkan dapat sepenuhnya apa yang ada dalam YouTube itu. YouTube itu dia tak lengkap. Tak lengkap. Tengok nampak macam bagus. Tapi ilmu deklamasi itu kena betul. Yang ramai di luar sana ilmu deklamasi tak ada. Ilmu niru deklamasi ramai. Sebab itu ada bengkel ni. Baru kita boleh nampak. Oh, betul. Ya? Baik, itu dikatakan sebut. Tidak boleh anak-anak. Kalau itu dibuat, tolak markah. Kenapa tolak markah, Cik Azmi? Perkataan A-N-A-K, nak, anak. Penulis tak tambah lagi double K. Yang tambah anak, ada lagi A-N-A-K, nak, K-I-H-K. Anak. Betul? Ada penulis tulis? Tak ada. Jadi bila anda buat anak dengan niat, anda sudah nak cakap macam mana ya. Dia lebih kurang mengenai. Sajak ni mulia suci. Anda telah memperkosa sajak ini. Soalan itu ikut suka engkau. Kan? Bila ikut suka engkau ni, dia sudah khianat sama sekali dengan penulis. Dan sudah pasti dalam bidang seni, budaya dan penulisan ini, siapa yang khianat dengan penulis, pada saya itu kira pisah. Sebab dia tak ikut apa yang nak disampaikan. Baik. Next slide, nada. Masa begitu pantas berlalu. Harry. Ada ke dalam ni? Ya, saya. Okey, slide okey ya? Okey. Kita pergi ke nada. Baik. Ada. Nada ni tuan-tuan, kena faham betul-betul. Yang saya tengok orang bila deklamasi sajak, dia tidak memperhalusi dan membuat research sajak ini dengan nada yang tepat. Kenapa? Tak ada ilmu lah, itu je. Tak ada lain. Ilmu tak ada. Cuba seorang penyanyi menyanyi dengan satu nada aja. Sedap atau tidak? Jawapannya tak sedap. Kan? Satu nada. Kalau jamaah Abdillah, malam menanti siang. Dia naik sikit. Siang menanti malam. Naik sikit. Bagai berkurun lamanya. Betul? Dia naik tu. Nada tu. Bukan lagi. Chorus dia. Saya lupa pula lah chorus lagu Jamal ni. Chorus lagi tinggi kan? Chorus dia. Ini nada. Ya, nada. Nada pertama, nada penceritaan. Malam menanti siang. Nada bercerita. Malam menanti siang. Ini nada. Nak berlatih nada ni macam mana si Azmi? Cuba tengok dalam storytelling. Storytelling. Ya. Nadanya bukan. Satu hari sang kancil diterkam oleh sang harimau.
Oh, nada itu nada menyerang. Oh, tapi kalau nada menyerang kita nadanya tidak digambarkan nada yang tepat. Au. Tiba-tiba sang kancil diserang oleh harimau. Au. Kata-kata sang kancil lagi tak? Tak lagi. Tiba-tiba sang kancil dikejar oleh sang harimau. Mana nampak? Dah. Dan bila saya berpengalaman lebih dekat 30 tahun ini, yang menang dalam sajak setelah saya maklumkan apa dia, cuba pelbagaikan nada di dalam sajak itu. Diumpama warna-warni, tuan-tuan. Menarik orang dengar. Kalau sajak itu tidak diwarna-warnikan, dia tak dapat menarik. Nada itu maksudnya rangkap pertama saja. Rangkap pertama saja. Contoh. Saya ambil contoh. Yang saya ingat. Setapak derap ini melangkah. Tidak mungkin berhenti lagi. Dan selagi itulah laung keramat ini sama musim bergema ke segenap relung bumi memantul dalam diri. 3 baris saja saya buat, tuan-tuan. Pertama, nada penciptaan. Setapak derap ini melangkah. Nada bercerita. Kedua, nada sinis. Tidak mungkin berhenti lagi. Sinis dengan amaran. Dan ketiga, nada bangga. Dan selagi itulah nada keyakinan. Laung keramat ini sama musim bergema, nada konsisten. Gema ke dalam relung bumi memantul dalam diri. Nak meyakinkan, nada yang meyakinkan. Nada itu diolah dalam penceritaan yang meyakinkan. Dengan seolah-olah menggambarkan, kau jangan cari pasal. Memantul dalam diri. Kerana amaran dan laungan ini adalah benih kebebasan yang tumbuh, membesar, dan tidak mati. Ujung tu nada amaran. Warning. Gitu. Bahawa semangat perjuangan ini akan terus tumbuh, mesra dan tidak mati-mati. Baru satu rangkap, tuan-tuan, ada banyak nada. Cuba saya baca satu nada. Setapak derap ini melangkah. Tidak mungkin berhenti lagi. Dan selagi itulah laung keramat ini sama musim bergema ke segenap relung bumi memantul dalam diri. Kerana derap dan laungan ini adalah benih kebebasan yang tumbuh membesar dan tidak mati-mati. Nada apa? Nada sedih. Adakah betul nada sedih itu dibaca dalam keadaan sajak ini? Itu maknanya ikut suka kau aja baca sajak. Lepas tu, kalau nada marah, kau buat semua marah. Setapak derap ini melangkah, tidak mungkin berhenti lagi. Dan selagi itulah laung keramat ini, sama musim bergema ke segenap relung bumi memantul dalam diri. Kerana derap dan laungan ini, kau rasa dengan begitu-begitu sekali orang suka. Salah. Sebab ini deklamasi ni. Dia ada seni dia. Dalam satu-satu rangkap saja ada banyak nada. Nada sedih, ceritakan dengan nada yang perlahan. Resah, gelisah anak bangsa, sedih. Gambarkan nada sedih. Jangan tinggikan. Resah, gelisah anak bangsa, tak betul. Kalau kita tanda protes, bangkit tuk janggut dengan kegagahan. Bangkit mat kilau dengan kecekalan. Ini nada tinggi. Nada patriotisme. Barulah betul nada tu. Saya bagikan gambaran kepada tuan-tuan di deklamasi. Kalau dalam satu sajak itu kurang daripada 5 nada.
Yang wajah dia sedih, penceritaan, nada sedih, penceritaan, harapan, nada amaran, nada patriotisme. 5 ni basic. Kena ada. Kalau tak ada, tak mungkin tak ada lah. Pengalaman saya menyaksikan semua karya-karya ni, dia ada semua elemen itu. Cuma yang tak ada tu adalah mereka yang melihat sajak itu tak ada ilmu, maka dia tak nampak. Siapa yang nampak, dia akan nampak semua. Bila dia faham sajak itu dan dihayati sajak itu dan dilepaskan dengan suara yang tepat, nada yang tepat. Tuan-tuan, kat situ dah ada markah yang begitu baik. Oh, barulah faham macam ni. Betul. Mana nak soalan seterusnya? Mana nak tahu Cik Azmi? Nada saya betul ke tidak? Jangan tanya dengan ketam kalau nak berjalan lurus. Nanti dia akan jalan sending. Peribahasa begitu. Belajarlah dengan orang yang ada ilmu. Dalam deklamasi, paling tidak 5-6 tahun dah masuk pertandingan. Ada pernah menang, ada pernah kalah. Dia dah tengok, dah tahu. Dia pun tahu. Kenapa dia kalah, kenapa dia menang. Dia mencuba lagi tahun demi tahun. Pengalaman itu menyebabkan dia akan memberikan jawapan kepada persoalan-persoalan kita. Kalau kita baca sama aja macam ni, tak sedap. Sedih-sedih. Ada satu peserta di Selangor, dia sayembara peringkat kebangsaan Selangor. Masa berlatih dengan saya bagus. Macam mana dia tengok satu cerita tentang perjuangan Palestin di Gaza sana. Orang tu bersedih, bersemangat tapi dalam keadaan sedih. Bersemangat dalam keadaan sedih. Tiba. Dia membaca sajak tu seolah-olah macam nak menangis saja. Daripada mula sampai kami nak menangis saja. Saya yang menonton tu sebagai tok guru lah senang cerita kan. Itulah, dia ni macam mana dia punya nada ni? Sudah salah dah tu. Berlatih lain. Bila atas pentas dia jadi lain. Berlatih bagus dengan cakap yang dia mengajar. Bila dia atas pentas dia keseronok dia dah. Dia feel dia tuan-tuan. Maka akan ditolak. Ini kena. Adakah contoh video yang boleh dipasang sehari-hari? Sehari-hari? Oh, sehari-hari. Malangnya visual ada tapi audio tak keluar. Visualnya ada tapi audio tak keluar. Tapi tak apa. Nanti kan kita akan letakkan di YouTube. Letak di YouTube. Di YouTube tu akan ada kita insya-Allah ada audio dan visualnya sekali. Cantik kalau gitu okeylah. Ada soalan ke ni? Ada siapa nak tanya? Jadi cuba tengok kalau ada soalan. Kalau ada soalan. Setakat ni tak ada lagi. Belum ada lagi. Okay. Kalau tak apa, mungkin yang orang tengok YouTube kemudian boleh hubung dengan kita lah. Ya. Baik. Yang seterusnya adalah intonasi. Macam mana intonasi ni Cik Azmi? Intonasi ini naik, turun, naik, turun. Nada berkaitan dengan jiwa, raga, perasaan. Intonasi berkait apa dengan suara tinggi dan rendah. Dia guna suara tinggi dan rendah dalam menyampai sajak itu. Kenapa? Supaya nampak dia lebih menarik ketika disampaikan. Kalau intonasi tidak ada, dia jadi monotonous, sama saja. Ambil contoh, saya pergi ke sekolah, naik bas, balik naik bas, terus sampai ke rumah. Sampai di rumah saya buka baju, saya pergi mandi. Lepas mandi saya makan. Lepas makan saya solat. Dan lepas itu saya tidur. Agak-agak intonasi ni betul ke tidak? Tak betul. Sedap ke tak sedap? Ku tulis sajak ini ketika angin berderai. Ku pilih saat sunyi ketika... Ku tulis sajak ini ketika hujan berderai. Ku pilih saat sunyi ketika angin membelai. Berat kabus di bumbung menara. Renyah gerimis di kelopak mata. Seketika sumak kuku membayang. Di saku sayup berbalam. Tuan-tuan, kalau saya baca rob itu, apa yang tuan-tuan faham? Fahamnya adalah, Cik Azmi sudah cerita tentang pasal perkampungan.
sedang dia menulis sajak melihat apa yang berlaku. Ya, waktu bila? Waktu hujan. Itu cerita yang boleh kau dengar. Faham daripada apa yang saya sampaikan. Tapi intonasi tadi, intonasi naik ke dah ada. Tak ada. Contoh. Saya tukar dia. Kutulis sajak ini ketika hujan berderai. Kupilih saat sunyi ketika angin membelai. Berat kapas di punggung menara. Dia naik turun, naik turun. Renyai gerimis di kelopak mata, naik sikit. Tukmaku membayang, desaku sayup berbalam. Masihkah kesegara? Nah, intonasi itu naik turun, naik turun. Itu intonasi dengan nada yang sederhana. Oh, ada nada sederhana ni, apa pula tadi nada lain. Nah, maksud saya, kalaulah kita nak menyampaikan sajak itu, jangan semuanya keras, jangan semuanya lembut. Ya, intonasi itu kena ada turun naik. Okey. Itu turun naik yang slow. Ada tak turun naik yang lebih tinggi? Ada? Contoh, tetapi segala sementara tidak terbenam inti keberanian. Tidak terkikis dari kepahlawanan. Bangkit janggut dengan kegagahan. Bangkit kilau dengan kecekalan. Bangkit berhaman dengan keyakinan. Bangkit segala wira. Bangkit bangsaku memaknakan pertuanan. Jadi, nada intonasi yang menaik. Berbadai di jiwa, membela ibunda, berapi di mata, menuntut merdeka. Merdeka kena betul, tuan. Buka tapak tangan. Angkat. Sebab dia 5 rukun negara. Tapi kadang-kadang orang merdeka pun begitu. Gini gaya tak betul, tuan. Salah mereka. Tolak. Ya. Baik. Jadi intonasi ini naik, turun supaya dia lebih dinamik. Tempo dia. Contoh, ini bukan medan insani. Laika merawat cinta. Nampak? Jangan pula terlalu lama. Baca intonasi ini. Ini bukan medan insani. Dia akan jadi memisahkan makna. Contoh, ini bukan medan insani leka. Sebenarnya ini bukan medan insani. Leka merawat cinta. Okey, faham tak? Ini bukan medan insani leka. Merawat cinta, dia tak pedih. Dia jadi lain maksudnya. Okey, next. Selain daripada intonasi. Intonasi ini, tuan-tuan, menggambarkan rasa marah kita. Marah ada dua. Satu ini dilepas. Marah ada dua, marah yang dilepas. Marah ada marah dua, marah yang dilepas. Marah dilepas ni, ialah anak bangsa yang sekian lama. Itu nada marah yang dilepas. Ada yang kedua, nada marah yang tidak dilepas. Dialah anak bangsa yang pertama. Itu semua beneran. Tapi tidak dilepas. Dilepas apa kelebihannya? Nampak garang. Tapi kalau tidak dikawal, dia macam menjerit. Apa bagusnya marah dalam keadaan yang mengetap bibir saja? Perlahan tetapi marah. Emosi tetap sama, tetap dikenal sebagai emosi marah. Yang itu menggambarkan marah kita, gembira kita. Inilah anak bangsa tercintaku. Gembira, bersemangat, takut, lucu, cemas. Banyak lagi yang perlu ada pada seorang deklamator itu. Supaya dia dapat mengawal pemahaman, penghayatan, suara, intonasi yang nak disampaikan.
Artikulasi. Ini pun ada markah dalam penilaian. Artikulasi ini maksudnya adalah kegagalan menyebut perkataan-perkataan dengan jelas. Contoh perpaduan disebut perpaduan, huruf R tadi hilang. Perpaduan. Yang saya awal tadi sebut. Kalau kita berlakulah pengurangan sebutan itu, artikulasi tak jelas, maka markah akan ditolak. Saya macam ni. Kalau ditolak, kalah kita. Memang di dalam deklamasi puisi, mereka yang banyak buat kesilapan yang akan kalah. Yang kurang membuat kesilapan dan akur dengan peraturannya, penuh dengan penghayatannya, dia patut menjadi juara. Oh, ada begitu ya? Ya, baik. Itu artikulasi. Baik. Bahasa tubuh. Ini body language. Saya kena habiskan awal sikit lah. Suara dah mula nak hilang. Apa kita habiskan dulu? Bahasa tubuh. Bahasa badan, tuan-tuan. Ya. Bahasa tubuh ni bahasa badan. Ya. Baik. Bahasa tubuh bahasa badan. Badan kita ni kat mana? Badan kita lah. Saya ambil contoh. Ya. Tangan itu bahasa badan. Tengkuk ini pun bahasa badan. Slide tak gerak tu. Apa ni? Harry, slide bahasa tubuh ni, saya jaga dia orang ni, saya tak jaga. Dia orang yang jaga setting lah. Harry, mana Harry? Gerakkan slide ke bahasa tubuh. Okey, dah keluar bahasa tubuh. Okey. Sorry. Badan ni, tangan, ni siku, kepala, telinga. Ada telinga yang goyang tu. Pinggang, kaki. Tentu jangan bila baca sajak tegak macam tiang elektrik, tuan-tuan. Yang berjalan hanya badan ke atas saja. Kaki tegak macam tiang, tuan-tuan. Tak betul. Salah. Ya. Gelar dia, kalau saya jadi juri, aduh kesiannya dia ni cacat. Kenapa? Pinggang dia ke bawah lumpuh. Sebab apa? Tegak lah, so tak boleh bergoyang. Oh. Tuan-tuan tolak markah, tuan-tuan. Kalau katakan pusing badan, kaki itu kena pusing sikit lah. Dan kalau melangkah, kaki itu kena angkatlah sikit. Setapak derap ini melangkah, nampak? Tapi janganlah kata untuk setapak derap ini melangkah, itu dah lari ke depan. Maksudnya gaya tu, setapak derap, nampak? Setapak derap ini melangkah. Tunjuk kaki di bawah. Ini melangkah. Ini gaya bahasa tangan. Tangan saya bawah. Tunjuk. Baru betul gaya badan. Tidak mungkin berhenti lagi. Tidak mungkin berhenti. Ini tahan orang. Berhenti lagi. Maksudnya tangan tadi menggambarkan apa yang kita sampaikan. Kaki kita tunjukkan pergerakannya. Tapi janganlah kaki itu terlampau nak bergerak-gerak. Ada juga orang tak berdiri tegak, dia sengit. Macam orang berucap, kalau dia dah mula menyengit aja. Dari mula menyengit aja. Kan? Kaki yang jenis santai menyengit, tak boleh. Menyengit yang tak ada sebab, tolak markah. Berdiri tegak yang tak ada sebab, tolak markah. Tidak dianggap, tidak menggunakan body language yang betul. Tangan. Jadi, tangan, gaya semua ini menggambarkan apa yang kita nak sampaikan. Bagi Tuk Janggut, kenapa tangan saya ke belakang, tuan-tuan? Tuk Janggut dah lama meninggal. Kalau kita bangkit Tuk Janggut, di depan tu adalah Chancellor. Dia pun terkejut. Mana pula Tuk Janggut? Perkara yang silam, lampau, sejarah, kisah dulu-dulu, datuk dan opah kita, kesuraman,
Di belakang semua. Ini yang gaya-gaya kadang orang salah gaya. Salah gaya. Contoh, pada musim yang lalu, tangan ke depan. Lalu ni belakang, yang dah lepas. Pada musim yang lalu, tangan di belakang. Nampak? Bumi merdeka, tangan ke bawah. Tapi kadang-kadang, di musim yang lalu, bumi merdeka, kita ada tangan begini. Bumi. Kau ingat bumi ni kau boleh tatang ke apa? Boleh juri ni kadang-kadang tengok, bumi ni kau boleh tatang ke apa? Bumi ni besar tuan. Bumi di bawah, tempat kita berdiri. Pada kisah yang lampau, bumi, tangan di bawah, bumi merdeka. Milik kita. Milik kita. Kita. Milik kita ke depan pun boleh. Milik kita pun boleh. Maksud saya, penyampaian tangan itu, gaya badan itu kena betul. Jangan salah gaya. Tanggal 31 Ogos tangan dua jari. Salah. Janganlah pula tuan tempat saya sebut tanggal 31 jari. 31 Ogos. Ogos nak buat 8 macam mana gaya. Jangan. Bukan semua nak perlu gaya. Cukup dia katakan pada tanggal kisah semalam kan. Tanggal ke belakang. Tanggal 31 Ogos. Cukup lah. Faham 31. Kan? Jangan pula pada negara bangsa 20 macam ke? 20 orang jenuh benar. Nak sebut 20. Tuan-tuan, itulah jadi tak kena. Tanggal 20. Cukup gitu saja. Ini maaf cakap dia beginilah, juri ni mencari sebab aja tuan-tuan. Aduh, hai dia ni semua nak digayakan. Jadi gaya jangan semua, tetapi tepat dengan apa yang nak sampaikan. Resah jiwa ini. Muka tu, resah jiwa ini. Betul lah. Ini muka resah. Jiwa ini, jiwanya di mana tak tahu. Resah jiwa ini. Tentunya ke muka pula jiwa. Jiwa sini. Resah jiwa ini. Tak betul tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita test orang. Ada nyamuk kat dahi kau tu. Kita pegang hidung kan. Ada nyamuk di dahi kau tu. Dia pun pegang dahi. Ya ke? Sebab tak betul. Apa yang pemaham dengan nak dibuat itu tak betul. Jadi kita jangan bersajak begitu. Bumi merdeka. Ini langit je. Bukannya bumi. Langit atas. Bumi bawah. Rumput bawah. Angin atas. Ribut taufan atas. Jangan bawah pula ribut taufan. Itu gelombang. Sebab itu kadang-kadang dalam memaham sajak itu, setelah faham menghayati, dibulatkanlah ini gayanya apa. Ini gayanya apa. Ini gayanya apa. Sebab itu kena ada kajian terperinci. Ini nada apa? Baris 2 nada apa? Baris 3, perangkap 2 ni nada apa? Siapkan dulu kajian itu. Bulatkan lagi perkataan yang perlu dijelaskan. Inilah ruang peradaban. Bulat peradaban. Sebab dia kadang-kadang payah. Peradaban. Jangan sampai peradaban. Tahu dia? Peradaban tulis. Peradaban. Dia bukan pera. P-I-P-R-E-R-A bukan. Dia peradaban. Tuan-tuan sebut peradaban. Tolak mereka. Dia peradaban bangsa. Peradaban. Bulatkan. Oh ini. Globalisasi. Bulatkan. Sebutan-sebutan yang perlu tepat. Kemas. Bangkit. Bulatkan. Jadi kita dah tengok dah, kita buat search, buat kajian satu-satu baru letak bahasa tubuh yang tepat. Ini gaya apa? Kalau saya tanya tuan-tuan, sembilu menusuk
ke jantung. Adakah sembilu boleh menusuk ke jantung? Jawapannya tidak, itu perlambangan. Baik, bagaimana nak menggambarkan sembilu? Sembilu tajam itu menusuk ke jantung. Bagaimana kalau nak mewujudkan gaya sembilu yang tajam? Rata-rata bila saya buat bengkel, tak tahu nak sebut macam ni. Sembilu ni, dia macam lalang tu kan, sembilu. Ataupun yang jenis boleh menghiris, kadang-kadang boleh luka. Sembilu ni ataupun jarum, ataupun lembing yang berasaskan tajam dan bisa kena buat gitu. Tangan saya begini. Sembilu tajam. Sembilu tajam. Kalau putih, macam mana putih? Putih ambil, tulis. Kau ambil kertas manila card, kertas paper putih kan. Putih ni tangan kita lipat gini. Tangan jari kita daripada atas ke bawah. Dia buat begini, gini dia buat. Betul putihnya, biar berputih mata. Biar berputih. Jangan tunjuk ni, berputih mata. Apa nak tunjuk? Biar berputih mata, nak tunjuk anak mata yang putih, tak mahu. Biar berputih mata. Darah yang mengalir. Jangan dari bawah ke atas. Darah yang mengalir. Mana pula darah naik ke atas, tuan-tuan? Kadang-kadang perkara ini dibuat sebab dia tak ada research. Peserta ni tak buat kajian, tuan-tuan. Dia main seronok je. Darah yang mengalir. Salah. Darah yang mengalir. Tumpah. Tumpah ke bawah. Jangan. Tumpah. Darah yang mengalir. Tumpah. Ini belum tumpah lagi. Masih panas muka kita. Tumpahnya ke bawah. Tangan tu mesti lepas pinggang. Tumpah ke bawah. Bahasa tubuh ni markah yang paling penting. Kalau you pandai buat, you pandai main, memang boleh memikat juri. Okey? Contoh, muka. Apa ni, Eri? Pergi ke muka, Eri. Ekspresi muka. Udah? Ya udah, ekspresi muka. Saya ingat sampai sini aja, Kang. Habis ni kita rehat lah. Kita stop kan. Sebabnya dia tak boleh pump suara dah. Okey. So, di Kalimantan dah tak boleh nak baca sajak. Naik Tak apa. Yang ini nanti saya letakkan nombor telefon. Minta urus letak nombor telefon. Yang boleh dihubungi. Kalau nak tanya, boleh tanya. Ya. Antara WhatsApp saya, tak ada masalah. Baik. Ekspresi muka. Tuan-tuan. Yang tertarik baru ni saya tengok pertandingan Sepena. Sepena ni puisi peringkat nasional dan antarabangsa. Anjuran USIM. Dan Islam Malaysia. Nilai. Ramai peserta masuk pertandingan saringan. 10 saja yang dipikir layak ke peringkat akhir. 10 kumpulan. Dia dua orang. Saya nak sebut ekspresi muka. Semua buat penyampaian dari segi gaya. Semua okey. Suara. Tapi ekspresi muka. Banyak yang sama. Sedih pun muka macam tu. Gelak pun muka macam tu. Duka pun macam tu. Dia tidak dapat menggambarkan ekspresi muka itu tepat dengan apa yang disebut, apa yang dipaham, apa yang dihayati. Dalam setiap rangkap, setiap baik, setiap baris. Ada peserta yang gagal melakukan itu. Apa akibatnya? Sebab itu saja kelemahan, tak layak ke peringkat pergi. Sayang tak sayang? Sayang. Kostum dah cantik, video latar dah ada, muzik dah bagus, tetapi lupa untuk memperlengkapkan diri dari segi gaya tangan semua okey,
Muka, tuan-tuan. Muka dia kita kategorikan kalau sajak ni muka dal. Dal ni muka macam atau pucat tak pucat lah. Muka dia satu jenis je. Kalau kena marah pun muka itu, dia ketawa pun muka itu, dia seronok pun muka itu, dia resah pun muka itu. Sama je. Beza tuan-tuan. Kalau kita berjaya menampilkan ekspresi muka yang baik dalam sajak tadi. Kalau marah mata terbeliak tuan-tuan. Adakah betul mata terbeliak? Marah? Jadi orang kata betul. Ada juga yang mata tak terbeliak tapi marah. Macam mana? Mata tak terbeliak tuan-tuan, tapi dia mengecil. Tapi mengecil dengan kerut dahi ni tuan-tuan. Sejarah telah membuktikan jajah khianat. Nampak? Mata kecil. Saya dah mata macam Cina kecil. Kecil. Boleh juga mengkhianat pun boleh. Dua-dua tepat menggambarkan ekspresi muka tentang apa yang disampaikan. Pilih satu dan dua. Jangan pengkhianat bangsa. Menikam anak kita. Oh, kalau kopi tu tuan-tuan menyebut dengan muka seronok, habis lah. Orang jadi tengok pelik, confused. Ini macam sajak ni apa yang dia faham sebenarnya. Baik. Jadi, ekspresi muka tu kena tengok dengan cerita sajak ni. Kalau nadanya nada sedih, muka sedih. Nadanya ada marah, muka marah. Nada ni sinis. Sinis ni lain. Saya tahulah. Ini sinis nampak. Saya bukan tak kenal. Saya kenal. Saya tahulah. Cara mata, mulut mata nampak. Kenin semacam ni. Itu sinis. Dan benarlah kata mereka. Tak perlu bijak. Akhirnya Hang Nadim mati juga dibunuh. Maksudnya apa? Dalam negara ni tak suka orang pandai. Orang pandai aja tangkap bunuh. Itu sinisnya. Dan kita mengerti tidak perlu Hang Nadim pasti mati dibunuh. Ini Perli, nada Perli. Ekspresi mukanya kena begitu. Maksud saya, gunakanlah mata ni, peranan dia, kening, mulut, dilatih dulu supaya tepat kita punya gaya penyampaian kita dengan mimik mukanya. Saya yakin kalau kita buat, dia akan jadi lebih baik. Jadi itu cukup dulu untuk sesi pertama ni. Dari segi gaya, dari segi bahasa tubuh, artikulasi, intonasi, ini secara umum je saya terangkan tuan-tuan ya. Kalau dapat bersemuka jauh lebih baik lah. Tapi boleh tanya ya, nanti kalau nak tanya boleh tanya. Secara personal ke WhatsApp saya pun boleh. Untuk saya jawab lah. Ya. Selain itu, peserta-peserta yang nak masuk ni, bolehlah hantar video. Saya tengok kan. Sebelum difinalkan video tu hantar dulu. Aku sempat saya jawab lah. Apa kelemahan dalam penyampaian saya ni, Cik Azmi? You baca macam tunggu. Oh, you kejar apa ni? Naik kereta api ke naik bas laju? Kalau bas laju kan terbalik lah, susah. Tapi kalau laju sekarang tergelincir pun susah. Saya tegur. You baca sajak ke you shot sendiri? Baca sajak. Kalau tahu baca sajak, kenapa you pejam je? Banyak pejam. Feel. Itu feel. Itu bukan feel, itu namanya shot sendiri. Banyak lagi. Sekarang ke tangan, suka tunjuk tangan begini. Inilah marka perjuangan kita. Kita tidak harus tangan begini-begini. Tangan ini. Bumi merdeka, tunjuk tangan begini. Jadi patut begini, bumi. Bumi merdeka. Bumi merdeka. Bumi merdeka. Bumi merdeka adalah bumi sejahtera.
Macam tu kan. Jangan bumi merdeka. Bumi jangan bumi merdeka. Merdeka pun tangan satu juga tuan. Tak boleh. Siapa tunjuk tangan begini, dia tak ada gaya. Kalau saya tunjuk, itulah betul. Inilah betul. Kalau tangan kena buka. Kalau tunjuk tangan begini, pakai jari satu, itu dia tidak ada gaya sebenarnya. Dia tengah merangka-rangka gaya. Dia feel shock sendiri, dia hantam sajalah. Dia pejam. Pejam dia namanya shock sendiri. Melainkan gelap, gelita. Padar itu menjadi lebur, gelap, gelita, mata pejam. Okey. Tapi jangan pejam terus. Rintihan suara anak-anak. Sekali dia buka mata, tengok orang dah tak ada kat depan. Pasal orang dah keluar dewan, dia pejam macam-macam saja. Ini contoh. Banyak lagi pantang larang. Nak naik pentas, turun pentas. Itu sesi kedua. InsyaAllah saya terangkan. You naik pentas saja, you bagi salam saja, kita sebagai juri dah boleh tahu nak bagi markah, tak payah bagi markah. Ya ke Jazmi? Ya. Saya tak bohong. Ya, saya tak bohong. Anda naik aja pentas atau mula shoot video, cara you start baca saja pun, tajuknya saja pun, kita juri sudah pun meramal bahawa yang ini dia tidak berguru, dia hanya berguru dalam YouTube yang tidak sahih, tidak sah, dan bukan yang buat yang betul. Tengok mudah-mudahan. Nombor dua, dia tidak langsung berguru. YouTube pun tak ada, cikgu pun tak ada. Mungkin dia suruh tu tengok kawan-kawan dia tengok dia. Orang yang tidak ada ilmu tentang deklamasi. Kalau itu pun tak ada, bermakna dia tidak tahu nak menghayati artikulasi, pemahaman, intonasi, gaya dan sebagainya. Saya yakin dia tak akan dapat benda itu. Okey? Okey, Ri? Cukup dulu perkongsian kita untuk hari ini. Dah dekat pukul 12 dah. Saudara Ri? Ya, saya. Cukup lagu. Ada soalan ke? Tak ada? Tak ada lagi soalan ini. Ada Terima ucap kasih, Rozalita. Sama. Kalau tak ada, bukan tak ada, dia mana nak nanya, tapi masa nak nanya pun tak ada. Tak apa, letakkan nombor telefon situ je. Tapi Kalau nak tanya boleh hubung. Tak apa. Sekejap Okey lah kalau itu, terima kasih Sipu Kus Izzah. Okey. Sama. Hello, Assalamualaikum. Oh, salam. Tuan Sifu. Ya. Nampaknya macam tak ada soalan. Maksudnya semua peserta kita ni faham lah apa yang kita nak buat. Ada satu ni. Bagaimana nak hilangkan gugup? Okey. Macam mana? Okay. Silakan. Teruskan. Gugup ni tuan-tuan, takut dengan orang. Gugup ini takut dengan benda yang tak pasti berlaku. Tapi namanya seolah-olah nak berlaku. Gugup. Sebenarnya nak mengelak gugup senang saja. Pertama, kalau kita nak bertanding, datang awal. Kedua, kenal dengan orang. Bila kita kenal, kita tak ada risau, tak gugup. Yang jadi gugup ni, bertanding duduk diam. Yang pentas tengok orang. Takutnya. Kena tengok orang. Baca sajak dia kalau tak tengok mata orang, kita tak boleh penghayatan. Kena tengok mata orang. Tengok satu persatu. Tengok depan, kanan, kiri, depan. Itu nanti step kedua. Tetapi tak apalah bila tanya gugup ni, saya terangkan. Kenal awal dengan orang datang sembang. Mana kita tahu, dia ni kita kenal. Jadi kita tak ada rasa gugup. Kedua, banyakkan stretching. Jangan relax aja. Dia jadi stres. Ketiga, jangan banyak minum air. Air yang murah. Air murah ni molekul dia keras. Besar. Dia tak boleh serap dalam badan. Akhirnya dia mengambil ruang perut. Bila tarik ruang perut, lagi mengah. Nombor 4, kena lontarkan suara yang jelas. Jangan mula kita baca sajak tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila anda dah mula slow, nombor 1. Nanti dia akan slow, jadi gugup. Gugup makin gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puisi. Sebutan tu dilepaskan. Dia nervous kat sini, dada dia obak-obak. 4, kelima, ambil air, basahkan telinga. Mata ni lembab sikit.
supaya dia tak panas. Yang keenam, baca selawat banyak-banyak. Yang ketujuh, jangan kalang kabut nak naik atas pentas. Jadi mengah. Mengah sampai pendek dah takut jadi nervous lagi. Dan berlatihlah dalam deklamasi ini galakkan nervous, gugup ini. Semua orang ada gugup. Sejauh mana kita mengurangkan gugup itu, berlatihlah di tempat terbuka. Contoh, tepi lebuh raya. Lepas tul tu berhenti, pergi sajak. Biar orang tengok kita terbuka tangan gitu-gitu kan. Seolah-olah macam orang semua tengok kita. Kita pun memang rasa malu. Tapi kalau kita boleh tempuh itu, okey. Jadi kedatangan Merdeka dan orang ramai pengunjung-pengunjung tu, bersajaklah depan Sultan Muhammad tu. Contoh, ada terbuka pasar malam. Ada orang pasar malam tengah sibuk beli cakut-cakut, beli itu, beli ni. Penjuru pasar malam tempat orang lalu lalang tu, orang bersajak seorang-seorang kat situ. Bunyinya macam gila. Tapi ya, hanya yang gila saja hanya yang gila-gila saja boleh berjaya. InsyaAllah. Okay. Mungkin soalan ni peserta pun nak tanya tu, tapi mungkin agak keliru sedikit. Salah satu prasyarat ataupun penghakiman deklamasi bersih adalah penghayatan. Bagaimana nak datang penghayatan adalah kena menghafal saja. Jadi dengan tempoh yang singkat, apa petuanya yang terbaik untuk nak menghafal saja supaya sampai penghayatan tu? Mungkin Sifu boleh jelaskan. Terima kasih. Pertama, fotostat saja tu. 10 fotostat. Satu gantung dengan teguk. Satu letak di dashboard kereta. Satu letak di laci. Satu letak di bilik. Satu letak di jamban. Satu letak di mana saja yang tuan-tuan nak pergi, letak. Belakang telefon, letak. Dalam telefon, letak. Kalau yang fotostat tak payahlah, yang sajak kita tu. Kenapa? Ia sentiasa ada di keliling kita. Sajak ini dulu. Langkah kedua, nak menghafal macam mana? Senang. Pertama, baca dalam bentuk storytelling. Saya ambil contoh. Tajuk Berjalan di Bumi Merdeka. Kita baca. Mari kita ungkap kembali makna dan tafsir kemerdekaan negara bangsa yang sering menjadi perjalanan luas kehidupan kita bumi merdeka. Kenapa kita baca? Dia akan scan memori lu. Terjadi. Kedua, lepas kita dah scan, kita baca banyak kali, kita buat kaedah bercerita. Mari kita ungkap kembali makna dan tafsir kemerdekaan. Negara bangsa yang menyeleneh ke segala benua. Negara kita, bumi merdeka, bumi tercinta. Kita buat dalam bentuk storytelling. Keempat, cuba kita salin balik sajak itu. Dalam bentuk memori kita storytelling, tapi kita salin. Mari kita ungkap kembali makna dan tafsir kemerdekaan. Tapi jangan menulis. Negara bangsa yang menyeleneh. Kita boleh bayang gaya itu dengan penceritaan itu. Hanya kita tuliskan baik. Anda boleh tulis itu. Anda dah baca scan tadi, dah buat storytelling, dah scan. Lepas tu aja tulis lagi, dia dah scan sekali lagi memori kita. Dah kuat. Mudahlah menghafal dalam bentuk storytelling. Rangkap demi rangkap. Jangan menghafal semua. Rangkap by rangkap. Rangkap satu, habis. Simpan memori. Kita ada memori, tuan-tuan. Rangkap kedua, habis. Rangkap ketiga, habis. Rangkap keempat, rangkap kelima, habis. Ulang. Kita cuba hafal balik rangkap satu, campur rangkap dua. Dah okey, campur rangkap tiga. Dah okey, campur rangkap keempat. Dan kali ulang balik 1, 2, 3, 4. Campur rangkap kelima. Dengan sesi ini paling lama pun dalam 5 hari. Kita dah boleh menghafal. InsyaAllah. Kalau rakaman, jangan nipu. Contoh, ada kertas kat depan kita. Mata kita akan tengok pada kertas. Dia tak tengok pada kamera. Ini saya tengok kamera. Confirm? Ini saya tak tengok kamera. Tapi saya menghadap kamera, betul? Muka ke kamera tapi mata tidak ke kamera. Mata tak ke kamera. Ini tahu mana kat depannya ada skrin besar TV. Kita bagilah markah, tapi markah taklah penuh. Itu je. Tapi kalau peserta tu pakai teleprompter macam mana tu Sifu? Itu pandai mereka. Asalkan tidak menampakkan kelemahan. Itu ada kos lah, kena modal kan. Macam baca berita tu kan, macam baca berita pun membaca. Okey, Tuan Sifu, rasanya tetapi dia melihat kamera. Okey. Tak ada apa lagi. Masuk atau dalam YouTube lah.
Kalau Ya. ada orang tanya itu. Ya, video ni kita akan masukkan di dalam YouTube dan juga kita akan sunting sedikit dan kalau tadi ada visual yang Okey, telah jadi gini video, rumusannya. audio. Kita mungkin buat rumusan lah Tuan Sipu. Boleh buat rumusan? Jadi rumusan saya pada sesi pertama ini, asas untuk deklamasi saya dah nyatakan dari segi intonasi, gaya, mimik muka, bahasa tubuh, nada, sebutan, penghayatan, pemahaman sajak saya dah terangkan. Mulakan dengan ini dan nanti step kedua, kita berbengkel setelah anda faham sajak sepaham anda, masuk bengkel kedua ini bagaimana kita nak memperbaiki gaya yang sebenarnya. Mungkin ada contoh-contoh, mungkin tuan-tuan juga boleh try. Kita buat dua hala, saudara pengarah program, saudara Zuawi ataupun SUK. Dua hala supaya mereka boleh cuba baca, kita tengok. Ya, ataupun contoh-contoh video yang kita boleh paparkan pada mereka supaya dia dapat memperbetulkan kesilapan-kesilapan supaya mereka sebelum menghantar pernyataan itu, mereka sudah pun lengkap dengan ilmu yang tepat dalam deklamasi. Okey. Baik, jelas. Okey, terima kasih Sifo Azmi Ismail di atas bimbingan selama 1 jam, sekitar 1 jam 30 minit tadi. Dan Cik Eri, saya kembalikan kepada Tuan Pengarah Program sama ada apa-apa kata-kata akhir sebelum kita tamatkan bingkel terima ini. kasih. Rasanya semua peserta dah maklum, dah dengar jelas apa yang telah diterangkan oleh Sifu Azmi tadi. Jadi saya mohon sangat bersedia untuk merakamkan sajak tu dan hantar ke link YouTube. Kemudian alamat tu hantar pada Gapena untuk kita buat susulan untuk menilai peserta ni. Macam Sifu cakap tadi, jangan kita tidak menghafal. Kami dapat tahu. Ya. Yeah. Jadi itu kunci paling utama. Dan kalau boleh, ikutlah Okey. tarikh-tarikh yang terlewat, kami tak terima lah. Kita dah bagi dah masa-masa yang sesuai untuk kita hantar kepada link. Okey, kalau tak kenang-kenangan. Sebelum apa-apa, okey Ri, silakan. Kalau boleh kita buka kamera masing-masing semua. Kalau boleh. Apa yang dah keluar ni? Ramai yang dah keluar. Kalau ada yang dah. Tapi tak apa, saya dalam masa tadi pun ada yang dah saya screenshot. Ada lagi yang boleh buka kamera. Sebelum Okey. kita buka kamera. Ada lagi yang boleh nak buka kamera. Kalau tak ada, kita Okey, silakan. di pelbagai lokasi ada tu. Di pelbagai lokasi ada. Okey. Okey, terima kasih. Ri, silakan. Terima kasih semua. InsyaAllah kita berjumpa di Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan peringkat negeri kelak nanti. Dan sebelum itu, direport para peserta ataupun guru-guru yang ada di sini untuk sampai Okay, terima kasih semua. Untuk turut hadir. Dan saya akan tinggalkan sebentar lagi nombor telefon saya di ruang chat. Dan boleh dapatkan nombor telefon saya di situ dan juga boleh berhubung dengan saya untuk kalau nak dapatkan slide daripada Sifu Azmi Ismail juga boleh hubungi saya dan saya akan berikan kepada yang memohon untuk dapatkan slide daripada Sifu Azmi Ismail. Telah pun saya nyatakan nombor telefon saya jadi boleh berhubung dengan saya kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.